Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar membaca dan memahami makna perkataan. Kita juga akan belajar bagaimana menggunakan kamus untuk mencari maksud perkataan. Jom kita mula. Tugas kamu mudah sahaja. Kita baca perkataan, cari maknanya dalam kamus dan padankan dengan makna yang betul. Mari kita cuba. Berikut ialah perkataan-perkataan yang kita akan pelajari hari ini. Kamu tahu maksudnya? Jom kita cuba cari. Perkataan pertama ialah jinjing. Apa itu jinjing, murid-murid? Jinjing ialah membawa sesuatu dengan tangan yang terhulur ke bawah. Contoh ayat, Juli berjalan sambil menjinjing baldi. Jadi, berikut merupakan padanan makna yang betul bagi perkataan jinjing. Yang kedua pula ialah perkataan tatang. Tatang bermaksud membawa sesuatu di atas tangan. Contoh ayat, Meling menatang makanannya dengan cermat supaya tidak jatuh. Jadi, berikut merupakan padanan makna yang betul bagi perkataan tatang. Seterusnya, yang ketiga ialah pangku. Pangku membawa maksud meletakkan sesuatu di atas riba. Contoh ayat, Ibu sedang memangku adik yang sedang tidur. Jadi, berikut merupakan padanan makna yang betul bagi perkataan pangku. Yang keempat ialah dukung. Dukung bermaksud membawa kanak-kanak kecil sama ada bercelapak di pinggang atau di belakang orang. Contohnya, Encik Razif mendukung anaknya yang sedang tidur nyenyak. Jadi, berikut merupakan padanan makna yang betul bagi perkataan dukung. Akhir sekali, nombor 5. Kandar. Kandar merupakan perbuatan meletakkan kayu di atas bahu untuk menggalas atau memikul barang. Contoh ayat, petani itu sedang mengandar 2 bakul hasil tanaman di atas bahunya. Jadi, berikut merupakan padanan makna yang betul bagi perkataan kandar. Perlu diingat murid-murid, tip untuk menggunakan kamus ialah cari ikut susunan abjad, gunakan jari untuk tunjuk huruf dan baca makna dengan teliti. Tahniah murid-murid, kamu telah berjaya mencari makna bagi setiap perkataan tadi. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang lain.